200 dah masuk ke? Kak, Husky 200 dah masuk ke? Korang tertanya kan? So, hari ni kita nak review SOM Husky 200. Untuk SOM Husky 200 ni, dia punya design tak banyak beza pun dengan Husky 150cc. Cuma dia hanya keluarkan color baru saja. Ada 3 color, hijau Petronas, warna putih dan juga warna purple. Untuk Husky 200 ni, kalau korang nak pakai untuk semi off-road, korang nak masuk jalan kampung, sangat-sangat sesuai. Sebab apa? Sebab design dia didatangkan dalam design adventure touring scooter. So kalau setakat korang nak lalu jalan-jalan kampung tu memang tak ada masalah. Okay? Untuk Husky 200 ni, dia berbeza sikit dengan Husky 150 sebab yang ini didatangkan dengan 175cc, 18 horsepower dan juga 15.6 Nm of torque. Single cylinder, single overhead cam. So, untuk top speed Husky 200 ni anggaran dalam 140 ke 145 km per hour. Bergantung kepada korang punya ketinggian dan juga berat badan tau. Untuk features Husky 200 ni sama je, maintain je macam Husky 150, menggunakan ABS dan TCS, smart keyless dan yang paling penting dia punya tank minyak antara tank minyak yang terbesar antara skuter yang 200cc tau, 15 liter. So dalam jarak korang boleh pergi dalam 350 ke 400 km macam tu. Okay, benda paling ketara yang korang boleh nampak dekat Husky 200 ni, sekarang ni Husky 200 dah pakai TFT panel 5 inci tau, bercolor. Kalau korang nak compare dengan meter 150 punya yang sebelum ni, dia pakai digital dan juga hitam putih. Untuk meter Husky 200 ni, kalau bawah matahari korang boleh nampak lagi clear, lagi jelas. Korang dah tengok saya review kan? So, untuk Husky 200, cash on the road hanya RM11,500 saja. Untuk 5 tahun, tak ada duit muka, RM320 saja. Bawah 350, korang dah boleh pakai skuter adventure touring 200cc. So, kalau korang berminat, jangan lupa tekan apply now dekat bawah dan jangan lupa like, follow dan juga share to the next video. Walah!